Ni colour ni ada pula lawa, geng. Ni. Ush. Ni lawa, grey ni, sintetik. Ni geng, ada lagi satu. Colour sama ke? Sama. Ya ke ni? Tak, yang tu pekat. Ini tengah. Oh, ni yang tengah, geng. Yang tadi yang korang tengok 15,000 sol tu, itu yang colour lebih pekat dari ni. Ini yang pertengahan colour. Tapi sepan dia, ini stage 1. Yang tadi tu stage 2. Yang ni stage 1. Dia lebih lembut. So, kesesuaian dia 80 kilo ke bawah. Sebab production Boyajan ni bukan semua kilo boleh duduk. Kalau korang nak semua kilo boleh duduk, korang tak kisahlah korang ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang rendah. Ni, P8. Production P8 ni sesuai untuk semua faktor berat kecuali 200 kilo ke atas. Ni. Ada sikit je tinggal. Sebab body ni sol. Tak banyak. P8 yang body ni tak banyak. Sebab dah tengok ni. Ni besar sikit. P8 Boyajan buat untuk orang yang berbadan besar. Tapi ruang rumah tak besar. Tapi badan besar. Tak nak penyek span. Lepas tu nak muat dalam sofa kecil. Ni barang dia. P8. Itu kod dia P8, geng. Kalau korang berat 100 kilo atas, cari kod P8. Barang P8. Dah tak banyak dah. P8. Tapi kalau korang macam Boyajan, comel-comel macam Boyajan ni, suka lembut, ambil P1 stage 1 dan stage 2. Tapi kalau korang berat 90 kilo hingga 140 kilo, kalau suka sofa lembut macam ni juga untuk P1, ambil kod stage 3. Production baru stage 3. Ada stage 3. Oh, ni yang sebelah dasol ni baru kita masukkan. Dia gini, geng. Korang tak akan dapat. Kenapa sentiasa penuh dah kosong? Ni tadi totally semua dah sol kat sini tau. Ni kita baru masukkan tadi. Sebab tu macam Boyajan cakap, sol baru Boyajan akan keluarkan. Sol kita keluarkan lagi. Sol kita keluarkan lagi. Sebab tu kalau korang tengok, ada je. Tapi untuk kalian yang sama tak ada. Dah sol. Yang ini ada. Ni Boyajan baru masukkan, keluarkan. Ini baldu yang lembut. Boyajan sendiri pun pakai baldu, geng. Okey, Boyajan pakai baldu kat rumah yang macam ni. Tapi lagi cantik ni lah dari Boyajan punya. Sebab Boyajan dulu 2020. Ni. Dia colour macam ni naik. Dia hidup. Ni ada dia punya sofa. Macam ni dia ada dia punya sofa sekali. Lepas tu kalau ambil meja makan dengan sofa, dia super. Dia sofa super.